Brookhaven dah jadi ais. Orang ramai dah mula membeku. Macam mana semua ni boleh berlaku? Kenapa Brookhaven jadi ais? Ikhwan rasa Cikgu Norma tahu jawapannya. Apa? Cikgu Norma tahu. 2 hari lepas, Cikgu Norma minta tolong Ikhwan angkat barang. Ikhwan, tolong angkat barang ini. Letak dalam bilik guru. Baik, Cikgu. Lepas tu, masa Ikhwan masuk bilik guru, Ikhwan nampak satu fail rahsia. Dalam fail tu, ada tulis, amaran, tidak lama lagi, Brookhaven akan menjadi ais. Maksudnya, kalau kita baca fail itu, kita boleh tahu kenapa Brookhaven jadi ais. Betul tu, fail itu masih ada dalam bilik guru. Apa tunggu lagi? Jom kita pergi sekarang. Tak lama lagi, kita akan tahu apa yang sedang berlaku. Tengok, sekolah dah dekat. Ayuh, teruskan lari. Kita dah nak sampai. Jangan putus asa. Pintu masuk ada depan tu. Itu kan Cikgu Norma. Kenapa Cikgu Norma tiba-tiba jadi beruang? Makin banyak perkara pelik berlaku. Baiklah, ini rancangan kita. Yen dan Bliss, tugas awak berdua ialah tangkap beruang Norma. Boy dan Ikhwan pula akan masuk ke bilik guru untuk baca fail rahsia itu. Kami nak tahu kenapa Brookhaven jadi ais. Ejen pula pergi tengok CCTV. Kita nak tahu kenapa Cikgu Norma bertukar jadi beruang. Cepat, mulakan misi sekarang. Yen, macam mana kita nak tangkap beruang Norma? Kita boleh guna pasu bunga ni. Kita jatuhkan pasu bunga ni dari atas. Kalau kena kepala dia, dia akan pengsan. Lepas tu, kita ikat dia. Wah, rancangan yang bagus. Okay, let's go. Go, go, go! Affirmative. Bomb has been planted. Fire in the hole! I'm in position. Okay, let's go. Okay. Alamak, pasu bunga tu terlalu kecil. Beruang Norma langsung tak rasa apa-apa. Habislah. Sekarang dia dah nampak kita. Cepat, jom lari masuk tandas. Macam mana ni, Yen? Kita tak boleh lari lagi. Jangan takut. Tengok, dekat bawah tu ada ruang kecil. Jom kita lalu. Ikut jalan ni. Go, go, go! Okay, let's go. Fire in the hole! Get out of there, it's gonna blow! Affirmative. Go, go, go! Go, go! Oh, boy! Ini peluang kita untuk pergi ke bilik guru. Pintu masuk dah jadi ais. Tapi tak apa. Boy boleh pecahkan. Jom, Ikhwan. Akhirnya kita jumpa. Inilah dia, fail rahsia tu. Dalam fail ini, ada jawapan. Kenapa Brookhaven bertukar jadi ais? Mari kita baca sama-sama. Nama saya Cikgu Norma. Saya akan jelaskan kenapa Brookhaven jadi ais. Ini ialah sistem suria kita. Ini bumi. Ini matahari. Dan ini planet-planet lain. Salah satunya ialah Pluto. Pluto ialah planet yang sangat sejuk. 2 hari yang lalu, sesuatu yang buruk telah berlaku. Planet Pluto mula bergerak semakin dekat dengan bumi. Oleh sebab Pluto sangat sejuk, suhu di bumi pun mula menjadi semakin sejuk. Sebab itulah Brookhaven mula membeku dan menjadi ais.
Jadi puncanya ialah planet sejuk bernama Pluto mendekati bumi. Tugas ejen adalah untuk siasat. Kenapa Cikgu Norma bertukar jadi beruang? Ejen nak tengok rakaman CCTV. Untuk buka rakaman CCTV itu, ejen akan guna override mode. Selepas dapat tahu planet Pluto sedang mendekati bumi, Cikgu Norma mula buat rancangan untuk selamatkan bumi. Tapi Cikgu Norma terlambat sebab cuaca terlalu sejuk. Sampai semua benda mula jadi ais. Badan Cikgu Norma pun mula jadi ais. Cikgu Norma fikir, kalau dia jadi ais sepenuhnya, tiada siapa lagi boleh selamatkan bumi. Jadi, Cikgu Norma terpaksa makan ubat istimewa supaya badan dia berubah jadi beruang. Badan beruang ni tahan sejuk dan tak akan jadi ais. Cikgu Norma pun teruskan misinya untuk selamatkan bumi. Tapi, sesuatu yang tidak disangka berlaku. Ubat itu ada kesan sampingan. Cikgu Norma mula jadi pelik. Dia mula hilang ingatan dan tidak dapat kawal dirinya. Maksudnya, kalau saya tukar Cikgu Norma jadi manusia semula, Cikgu Norma boleh teruskan misi untuk selamatkan bumi. Yen, mana beruang Norma tu pergi? Yen pun tak tahu. Hah? Oh tidak, beruang Norma sedang kejar kita. Dah tak ada tempat untuk kita menyorok lagi. Ini kan kolam renang sekolah. Yen ada satu idea. Ais yang tutup kolam renang ini sangat nipis. Ais ini mudah pecah. Jadi, kita boleh buat perangkap. Mula-mula, please tarik perhatian. Beruang Norma, biar dia berdiri. Di atas ais itu, Yen pula akan naik ke papan terjun. Kemudian, Yen akan jatuhkan pasu bunga dari atas. Bila pasu bunga itu jatuh, ais kolam renang akan pecah. Beruang Norma pun akan jatuh ke dalam kolam. Jadi, dia dah terperangkap di dalam tu. Okay, let's go. Go, go, go! アイ will take out my gun and arrest him. Huh? What the dog doing? Bagus, Blist. Teruskan tarik perhatian beruang Norma. Sekarang, Yen akan jatuhkan pasu bunga ni dari atas. Bomb has been planted. 5, 4, 3, 2, 1. Baguslah, rancangan kita berjaya. Ais kolam renang dah pecah dan beruang Norma dah terperangkap di bawah. Hebat Yen dan Blist. Beruang Norma dah tak boleh bergerak lagi. Ini peluang kita untuk jadikan dia manusia semula. Dia cuma perlu makan ubat ini. Cikgu Norma, selamat kembali. Terima kasih sebab dah selamatkan Cikgu Norma. Nah, pakai perisai istimewa ni supaya Cikgu Norma tak bertukar jadi ais. Cikgu Norma perlu sambung misi untuk selamatkan bumi. Cikgu Norma, kami semua pun nak tolong. Baiklah, jom kita selamatkan bumi bersama-sama.
Bersambung. Tekan sini sebelum terlambat.